Hai adik-adik yang mana tengah fikir nak sambung belajar dekat mana ni? Jom tengok video ni sampai habis sebab Kak Nelly nak tunjukkan dekat korang 10 universiti terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Mana tahu ada universiti impian korang dekat dalam senarai ni? Tempat ke-10 jatuh kepada Universiti Gajah Mada dari Indonesia. Kampus dia luas gila, banyak sejarah dan nak tahu tak, Presiden Soekarno pun pernah menjadi salah satu tokoh penting dekat sini tau. Tempat ke-9, Universiti Chulalongkorn di Thailand. Universiti ni antara yang paling lama dan paling power tau kat sana. Macam Harvard tapi versi Thailand. Tempat ke-8 jatuh kepada Universiti Indonesia yang ni ada perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Sesalah untuk download buku. Tempat ke-7 hingga ke-3 ni special sikit sebab semua dari Malaysia tau. Memang bangga lah. Tempat ke-7 jatuh kepada Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Tempat ke-6, Universiti Putra Malaysia, UPM. Tempat ke-5, Universiti Sains Malaysia, USM. Tempat ke-4, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Dan tempat ke-3, Universiti Malaya, UM. Ini buktinya Malaysia bukan calon-calon tau apabila masuk dalam bab pendidikan tinggi ni. Dan akhir sekali, tempat pertama dan kedua jatuh kepada Universiti dari Singapura. Tempat kedua, Nanyang Technological University. Dan tempat pertama jatuh kepada National University of Singapore. Universiti paling top di Asia Tenggara dengan skor 93.7. Jadi, adik-adik nak masuk universiti mana satu? Cuba komen kat bawah. Dan jangan lupa share dekat kawan-kawan yang mana pening nak pilih universiti. Apa-apa pun pilihan, yang penting semangat nak belajar tu mesti ada. Okay? Bye-bye!